Austerclause Akta yang dasar ni tak boleh disemak, yang hanya boleh semak berkaitan isu-isu pentadbiran saja. So benda Austerclause tu maksudnya klausa yang ada dalam akta tu yang menghalang sesuatu dasar disemak hanya berkaitan perkara tertentu. Jadi tu yang kata klausa tertentu yang dimasukkan tindakan dalam akta tu. Jadi benda ni bahaya sebab dia mengubah struktur negara yang parliamentary, yang constitutional supremacy, maksudnya perlembagaan yang paling tertinggi, undang-undang paling tertinggi. Tapi bila dah masuk klausa-klausa pindaan undang-undang, masuk klausa-klausa tertentu yang meletakkan syarat macam ni saja boleh semak. Kan? So benda tu dah bagi menghalang hak rakyat untuk semak, untuk ada check and balance. Tak boleh semak eksekutif buat apa. So parlimen buat undang-undang apa-apa pun tak boleh semak. So keputusan tu sangat bahaya. So keputusan Persatuan masa tu 2021 berkenaan kes tu telah mengubah struktur negara daripada constitutional supremacy jadi parliamentary yang supremacy. So parlimen mengubah undang-undang apa-apa tak boleh dicabar. Sebab tu yang kemudian dekat parlimen yang Menteri Azalina kata 3,000 akta, lebih 3,000 akta bakal dipindah tu tahun